Saya pun beli baju anak pun saya beli online je. Ada ready. Tahun kedua. Alhamdulillah. Tahun kedua kami kiranya macam tahun depan saya tengah pregnant. Saya tak puasa. Seorang puasa. Kadang sahur bangun. Dia sahur seorang-seorang. Belajar. Belajar. Jadi tahun ni alhamdulillah kita belum miss lagi bersahur sama, dan saya pun hari ni baru tak masak. Hari-hari kalau hari lain memang saya masak. So dia pernah tanya macam awak belum puasa. Saya tengok atas saya selalu busy nak puasa. Tapi awak pula hari raya Cina yang awak busy. Masa anak pertama saya tak ada helper. Saya dah pernah merasai betapa sukar dia kadang-kadang pergi show bawa Seth, bawa anak duduk dekat dalam waiting room sementara mama kerja macam tu kan. Tapi waktu tu dia memang speech delay, jadi dia tak buat bising ke apa benda ke. Tapi kalau sekarang anak kedua kami, kalau kita bawa dia kelarut. Mak dia berehat, dia menyanyi. Dia ambil mikrofon nanti kan. Kerja cakap, kerja saya menyanyi pun dua-dua dia takau. Tapi memang sukarlah. Saya memang salute pada ibu bapa yang besarkan anak tanpa sebarang helper, ataupun yang dalam keterpaksaan terpaksa menghantar anak ke pengasuh dan sebagainya. Saya memang tak tahulah macam mana saya nak buat. Tak adalah macam jangan kalut apa yang awak saya cakap tadi. Awal tak kalut. Tak. Saya pun beli baju anak pun saya beli online je. Semua dah ready made, dah sedia je. Kita dah tahu sebab anak saya umur 10 bulan, tapi dia jenis pakai baju yang memang dah setahun ke 12 ke 18 bulan tu, sebab dia memang tinggi kot bapak dia. So tak susah lah cari baju dia. So alhamdulillah, dan kita pun pilih colour shocking pink hari ni, tahun ni. So bukanlah colour yang bergebut dengan orang ramai. Macam tahun ni biasanya colour burgundy ke apa entah yang bergebut. Colour brown kan. Macam tak apalah, marilah kita jangan colour yang bergebut. Jadi senanglah kita cari colour jalan. Banyak kan macam. Dan saya dengan dia umur pun 8 tahun. Betul. So, ada yang dia mahir, ada yang saya tak mahir. Ada yang saya mahir, ada yang dia tak mahir. Betul. So saling bertukar pendapat dan jangan ego lah. Itu benda yang pertama sekali ya. Macam kalau kita nak ada pasangan yang jauh umur kan, memang first kali ego tu memang kalau boleh hampir tiada. Sebab kalau adanya ego tu macam-macam benda yang negatif lain yang boleh ada. Dan saya cubalah, sebab saya pun kita nak keep the respect, especially saya dengan suami. And then bila bincang pun actually pada zaman kita berkawan lagi, kita memang tak menggunakan bahasa yang kasar dengan each other. Jadi macam kadang-kadang kan ada orang yang macam masa berkawan memang dah macam kau aku semua kan. Tapi saya memang daripada awal saya bukan jenis kau aku sangat. So dia pun sama juga. Tapi saya sendiri lebih kepada memang nama orang saya. Jadi dia cakap betul-betul tu secara lembut lah. Dia sampailah ke jenjang pengamin dan hari ni yang saya pun orang tak boleh orang cakap kasar dengan saya. Confirm tak gaduh kan? kita orang rumah mertua masing-masing dekat. Tahun KL, PJ KL. Tahun ni mak saya raya dengan kami. So mak akan datang rumah. Saya malam raya tu ambil show. Ambil show raya. Gigis. Macam seronok je saya dengan manager saya kan. Macam seronok je lah ambil. So kita memang raya kat KL. So kita kena perbagaikan situasi raya. Kita dah bosan nak malam-malam nak mengadap, nak masak. Last year saya dah buat dah benda tu. Masa tengah sarat-sarat mengandung tu. So this year saya cakap dengan adik ipar saya, jom ikut Kasha pergi buat show. So pakai baju raya. So mak saya cakap dia nak masak. So okey lah, sebab last year mak saya tak dengan kita kan. So giliran mak saya malam raya dia buat show. Mak mertua saya masak. Saya ditemani oleh helper saya lah. Dia tak masak sorang-sorang. Saya pergi jalan tah cari mengecut. Awak cakap awak ikut saya. Ikut. Kan dekat. Banyak panjang akal dia. Tak baik. Kat RTM. Tapi dia bawa motor settle.
Naik motor. Tapi bukan yang naik motor besar yang macam Yang superbike. superbike tu Bukan tak? tau, bukan tau. Saya memang sejenis yang seumur hidup saya memang tak pernah naik motor sebelum saya ada. So bila kita pergi bercuti lepas kahwin pergi ke Phuket, naik motor dah semua pula. Balik Malaysia beli motor. So macam kadang-kadang kita macam nak healing-healing, macam Teruskan. kita suka buat aktiviti macam tu lah. So sebelum ni aktiviti macam tu saya tak pernah dapat buat. So macam banyak orang macam mungkin kalau nak healing-healing pergi percutian yang mahal ke apa, tak. Saya sejenis yang macam kalau berapa kali pergi Phuket pun saya suka. Phuket tu dah macam kampung kita orang. Ada 10 kali kita pergi kan. Naik motor ke pantai dah. Dah, itu je. Contoh.